Ini merupakan phone yang paling unik sekali, yang paling pelik yang aku pernah jumpa pada tahun 2026 ni. So, phone yang aku tunjuk tadi tu adalah Honor Robot Phone. Ada robot. Dah pelik kan? Ya, itu adalah phone yang baru sahaja Honor reveal masa MWC 2026. Apa tu MWC? Iaitu Mobile World Congress. Kat situ semua adalah brand-brand popular akan announce ataupun reveal mengenai teknologi baru dekat sana, iaitu dekat Barcelona. Yang baru sahaja habis event MWC tu. So, ni adalah one of the benda yang aku nak cerita lah, iaitu Honor Robot Phone. Apa yang specialnya mengenai Honor Robot Phone ni kan? First thing first, kalau kita nampak dia punya kamera tu lah. Seolah-olah hidup dan boleh bergerak dan boleh berinteraksi sendirilah dia punya kamera tu. Ramai juga perasan kamera tu macam ala-ala DJI punya kamera action tu. DJI action camera, kalau siapa content creator ataupun vlogger, dia tahulah benda tu kan. Benda tu ala-ala macam tu lah dia punya design tu. Kita boleh nampak lah memang ada similarity dia jugalah. So kat situ je dah menunjukkan lah betapa unik and peliknya lah Honor Robot Phone ni. Tapi adakah pelik in a good way? Bagi aku in a good way lah, sebab kita nampak tengok unik lah handphone ni banding dengan kalau kita pasal ni, siapa yang follow lah teknologi smartphone market news semua, nampak lebih macam statement je smartphone ni. Macam semua lebih kurangnya design. Banyakkan semua copy design tu je. So, yang ini baru nampak unik. Baru nampak lain daripada lain. So, membuatkan aku teruja lah mengenai Honor Robot Phone ni. So, overall aku memang looking forward lah mengenai Honor Robot ni. Daripada segi apa dia dapat offer semua memang sangat menarik. Memang nampak unik lah. Nampak lah macam phone teknologi tahun 2026 despite ada AI semua kan. So, yang ini memang ada lah semua tu. Dia punya kamera tu boleh berinteraksi semua kan. Dia macam ada bunyi-bunyi dia semua, memang best lah. So, apa pendapat korang berkenaan dengan Honor Robot Phone ni? Korang boleh komen down below. Aku nak tahu juga guys.